Halo guys, selamat tengah hari. Berjumpa lagi dalam channel saya, channel Nuin Beti pada tengah hari ini. Jadi di sini saya paparkan keadaan cuaca di kawasan tempat kediaman kita yang kita dapat lihat dari kawasan ini. Nampaknya pada hari ini tidak ataupun kurang mengizinkan untuk kita beraktiviti di luar. Jadi kita kebanyakan masa hari ini dari pagi hingga ke tengah hari ini, selepas kita melakukan kerja ataupun aktiviti sedikit sebanyak, kita terpaksa berperap ataupun tinggal di dalam rumah. Sementara kalau cuaca mendukung, pada petang ni baru kita sambung semula aktiviti yang kita lakukan mulai dari pagi tadi. Jadi sekarang ni kita tengah berehat sementara menunggu peluang dan cuaca yang bertambah ataupun beransur baik. Beginilah keadaan di kawasan kita pada hari ini. Kita nampak di sekeliling kawasan ni cuaca tidak begitu cerah. Dan kalau kita nampak di langit tu, keadaan langit agak gelap dan tiada nampak kehadiran matahari mulai dari pagi tadi hingga ke saat ini. Beginilah keadaan cuaca ya kita di kawasan sebelah Serian ni. Dan kita telah maklum juga dan kita telah ikuti perkembangan di negara jiran kita, Indonesia. Kita dengar dan kita lihat melalui media massa seperti YouTube dan media lain bahawa di sana berlaku bencana alam, banjir besar, banjir bandang kata mereka yang menyukarkan kehidupan ataupun aktiviti harian. Dan kita nampak banyak rumah yang terjejas ataupun musnah kerana musibah itu. Jadi kita bersyukur kerana setakat ni kita di sini masih dihindari daripada keadaan ataupun situasi seperti banjir dan sebagainya. Jadi kita mohon dan kita berdoa kepada Tuhan agar kita sentiasa dilindungi, dihindari dari musibah yang menyukarkan kehidupan ataupun aktivitas kita. So setakat tu sedikit liputan yang saya bawa untuk kalian dalam video singkat saya pada tengah hari ini. Berjumpa lagi kita di dalam channel saya, channel Nuin Beti, di masa ataupun ketika video saya yang selanjutnya. Okay guys, bye, stay tuned to my channel. Jangan lupa like, comment dan share